Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur yang lena merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dah puluh tahun kita dikurniakan dengan tidur yang lena. Pernahkah kita rasa bersyukur dan nikmat tidur yang lena? Pernahkah hati kita rasa terima kasih kerana dapat nikmat tidur yang lena selama puluh tahun? Jangan kita take for granted bahawa lenanya tidur ada hak kita. Ingatlah bahawa Allah boleh tarik lenanya tidur dari kita pada bila-bila masa. Ingatlah bahawa rasa bersyukur merupakan tali yang mengikat nikmat lenanya tidur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, nescaya aku tambah nikmat ke atasnya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab aku amat pedih. Jangan sampai Allah tarik nikmat lenanya tidur dari hidup kita semua.